Hari ni aku nak tunjuk macam mana aku buat design untuk cover komik Ahmad Kutulu volume 1. Bermula aku buat dengan background dia dan karakter dia. Kita color dulu semua ni, light. Lepas tu kita tak shadow dia. And then aku tak foreground ni. Foreground ni nak, and also buat foreground ni out of focus sebab nak bagi nampak lagi interesting. Dan buatkan gambar ni ada foreground, middle ground dan background. Jadi foreground dia ialah semua ni, yang dua ni. Middle ground ialah karakter kita dan background ialah karakter Mobin belakang ni. Lepas tu kita gelapkan belakang dia untuk lagi serlahkan karakter kita yang kita mahu. Lepas tu kita tambah speed line untuk bagi nampakkan lagi dia punya intensity. Lepas tu tambah vignette untuk ketengahkan lagi karakter kita. Tambah filter untuk ceriakan lagi dan tambahkan lagi mood pada gambar ni. Lepas tu tambah title dan juga punya nama. Dapatkan komik ni nanti dekat PBIKL 2026.